Selamat berpuasa dan menyambut bulan Ramadan. Seri muka berduri. Jom makan. Hello guys. Hello. Welcome back to our channel. Hari ni kita Kita ada dekat The Chowkit Hotel. Hari ni kita orang been invited to have a review for the buka puasa buffet. Guys, nanti kita orang akan review makanan dia macam mana, sedap ke tak sedap ke, yang berapakah harganya. Lepas tu masa puasa nanti bolehlah korang datang sini guys. Makanan kat sini tak pernah mengecewakan guys. Betul. So far memang kat sini memang pernah sedap. mengecewakan. Sedap gila guys. Okay, let's go in Mus. Jom makan. Few moments later. Guys, nampak ni. Yang ini adalah untuk counter hot meal. Apa dia sebut tadi? cantik sangat lah. Saya ada bergedil, tahu bergedil. Saya ada cucur Cucur udang. Kita ada sate. Yes, I think buka puasa mesti kena ada sate kot kalau kita buka kat hotel kan. Sedap guys kat sini guys. Yeah. Nampak ni. Ini adalah Malay kuih guys. Yes. Kita ada yam and also jagung pun. Kan macam jagung Ataupun tak tahulah seri muka orang kali kan. Okey lah, kita kena berbuka puasa dengan kurma guys, yang paling penting. dan ada majul kurma. Sunnah guys, kena buka puasa dengan tu, okey. Kita ada fruit platter. Cantik Ini dia semua salads. local tropical fruits kan. Ada Di mana lah ni buah apa nama dia? Alamak, buah, tak tahulah buah apa, tapi dia macam mangga kecil. Dengan yang paling penting ada Salah. skin fruit. Okay guys, ni tropical fruit tart. Kita ada mango and Dragon fruit. Yeah. sagu gula Melaka dia sedap gila weh sebenarnya. Kan. I tried before. Ni sedap ni kalau buka puasa kan. Nice. Refreshing. Okay guys, ni adalah Lemang. and serunding daging dan serunding chicken guys. Lepas tu ni adalah kerabu. There's a lot of kerabu here. Apa ni? Ni kerabu apa ni? Ayam kot I have no idea. Tahu lah. Kena rasa. Kan. Ni adalah kerabu kacang panjang. French bean. Bukan lah. Ini kerabu asparagus. Ni kerabu mangga. Apa aku cakap ni? Sorry ya guys. Ini adalah ulam-ulaman. Fruit. Rojak buah. Kerabu apa nama tu? Suun. Suun. Pasal ada lagi guys ni nampak ni Ada apa nama ni? Jeruk, ada keropok yang sambalnya sedap guys. Sambal dia boleh makan together with the keropok. This one is pengat pisang. Looks so delicious. Okay guys, ni adalah nasi ulam guys. Sedap nasi ulam dia. Lepas tu ada apa lagi Mus? Ada crispy siakap belado. Sedapnya. Siakap belado. Okay, lepas tu kita ada rendang Minang. Ada lagi prawn. Ni apa? Prawn masak lemak. Ada ayam percik madu dan juga gulai pisang kapas. Apa gulai pisang kapas lah? Pisang kapas lah. Pisang tu macam kapas. Lepas tu pisang dia ada dia punya kulit sekali. Dia pisang muda ada kulit.
Sebab kulit pisang kan macam kapal pasir kan. Okay. Masak lemak cili padi guys. Dengan ni roasted lamb belum lagi sampai dan roasted chicken. Tapi ni by request dia kata. Yes. By request. Dan juga yang paling penting ada laksa Johor. Laksa Johor. Sebelah dia adalah Mutton soup. Ini adalah laksa Johor guys. Biasalah, mesti ada sambal dia kan. Okay, kejap lagi kita tengok kita makan pula guys. Guys, ni kalau dia buat catering, kau boleh order macam ni, nanti dia hantar ke rumah guys. This is Portion for dia macam ni delivery lah. kan? For delivery, catering. So dia boleh untuk 10 orang guys. Macam semua yang ada kat situ adalah, semua signature semua ada dekat dalam menu ni. Kan? Yeah. Okay, jom have a seat and makan. Yang paling penting guys, dia punya ni. Air dia. I think cincau Cincau selasih. Selasih. A few minutes later. Okay guys, ni lah the chow cake punya untuk bulan puasa ni adalah cita rasa Malaysia. Join us for culinary journey across Malaysia guys. Cantik guys tu punya ni. Kan, cantik. Okay, ni adalah makanan yang kita dah ambil guys. Kita tengok macam Pak Lahap tak kita. Okay, guys, tak mus punya apa. Tapi ni macam ya guys, tadi sikit. Tapi ni guys sebenarnya baru first round. Kan ni Bulan untuk puasa kan rasa semua orang, dulu kan. Bulan puasa kan semua orang akan tamak guys. Semua orang akan nak makan banyak. Aku guys sebenarnya orang paling tak layak sekali pergi buffet bulan puasa guys. Sebab rugi. Sebab aku akan makan sikit je. Aku makan macam ni lah cukup dah untuk buka puasa. Sebenarnya. Guys, idea pun special guys. Ini adalah pandan soya grass jelly selasih. Dia macam pandan katira macam tu guys. Sedap guys. Mesti refreshing dia. So nice guys. Dia tak manis sangat guys. Dia very refreshing. I rasa kalau macam ni kau buka puasa kan, dia memang paling suitable lah untuk kau minum. Okay guys, untuk tanggapan pertama kita nak makan adalah sate. Benda paling penting sekali guys. Bulan puasa kalau tak makan sate tu macam tak sah guys. So kita nak rasa sate dekat yang chow cake ni sedap tu. Okay guys, it's very tender dengan flavorful guys. Kita tengok yang aku makan ni sate daging guys. Dia punya kuah kacang pun just nice. Dia dapat compliment dia sate. Marination untuk sate dia pun sedap. Dia tak macam overpowering dia benda-benda lain guys. Okay, sekarang nak cuba ni pula. Sate ayam dia pula. Macam mana rasa dia? Bismillah. Marination untuk sate ayam ni lain sikit guys. Dia macam agak macam ada percik sikit. Macam ayam percik sikit guys. Sedap. Tapi kalau ada panas lagi sedap guys. Tapi yang paling penting kalau makan sate ni kena makan dengan dia ni guys. Sebab kau dapat membuang dia punya apa namanya? Arang. Garang. Yang bakar-bakar tu. Dia nak neutralize kan? Neutralize dia punya apa namanya? Carbon. Carbon juga dengan atom. Sekarang kita nak makan ni pula. Ni adalah cucur udang. Cucur udang besi the chow cake. Okay, cucur udang sayur-sayuran. Sedap gila guys. Aku tunjuk sikit. Dia ni.
Ini sebab aku dah taruh dia punya sos dekat situ. Ragut gila walaupun aku dah taruh dia punya sos kat situ guys, tapi dia masih ragut. Okey. Ini adalah tahu bergedil. Waktu dalam Besar dia. Besar gila. So aku ambil dia punya sos Kicap cili kicap tu. cili ni. Banyak gila, macam mana nak kena potong lagi ni guys. Sedap. Nampak macam penuh nak mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Tahu dia very crispy outside dia, pasal dalamnya dia punya bergedil tu pun sedap. Dia very flavorful. Dan juga dikomplementkan dengan dia punya cili kicap tu. Sedap gila. Cili kicap dia tak terlalu pedas, tak terlalu manis. Just nice. So ni plating macam kita ambil semua jenis kerabu dengan ada rojak buah. Okay, jom kita try. Ada empat kerabu, satu jenis rojak buah. kerabu, mangga. Sini macam ayam. Ni suun dengan brokoli, asparagus pomelo. Dan juga dengan rojak buah. Okay, jom nak try. Inilah nak try rojak ni lah dulu. Rojak pomelo. So dia fresh, dia masih rangup. Lepas tu dia punya pomelo dia banyak gila. Sedap gila. Lepas tu rasa dia tak kuat sangat. Okay, sekarang kita nak try kerabu mangga. Tengok kerabu mangga dia ada cashew dia banyak gila. Cashew, bawang, ada kismis. Okay, jom rasa. Okay, jom. Okay, ni sedap. Tengok. Dia punya mangga still crunchy. Dia punya kacang sebab dia ada banyak tekstur kan dekat dalam ni. And rasa dia pun sedap. Masam dia cukup and bawang ada bawang, manis bawang dia. Sekarang kita nak try ni pula. Chicken. Rasanya chicken kot. Chicken tu. Kan, dia ada kismis, ada tomato, ada cili dengan koriander. Mungkin sebab dia ada kismis yang banyak, so dia a bit manis. Compare dengan mangga yang paling masam lah sebab mangga itself is masam kan. Now kita nak try yang ni pula. Apa nama dia? Suun atau grass noodle kerabu. So ambil kacang, ambil okay. Ni mangga. Dia still rangup sebab dia dah gaul kan. Kalau dia ada extra lagi, letak lagi sedap kot kan. Dia punya sos dia. Sos dia. Sebab dia bukan dia dah ready made guys. Dia dah siap. Okay guys, the next one. This is the next one. Kita ada keropok yang kita boleh makan dengan lemang, inilah sambal hijau dengan sambal merah. Yes. Lepas tu kita ada Selamat Hari Raya. Dah raya. Ada apa? Lemang. Awal pula raya So lemang dia boleh kita boleh makan dengan serunding dengan serunding ayam dengan serunding daging. Actually dia ada juga rendang. So kita boleh makan juga dengan rendang. Tapi rendang kita try later. Okay, jom kita try keropok dengan dia punya sambal. So kita try sambal merah dulu lah. Pedas tak? Sedapnya. Sambal dia yang macam sambal ayam penyet tu. Tapi dia lagi flavorful. So you rasa pedas dia, you rasa masin dia. Lepas tu dengan ni crunchiness dia. So kita try dengan sambal hijau pula. Pedas. I lagi prefer sambal merah dia. Okay, now kita nak try lemang pula. Alamak, terguna tangan. Tak apa dah cuci. Kata raya, mana ada orang makan lemang dengan nampak tak lemang dia. Kita rasa lemang kosong dulu lah. Sedap. Lembut, lemak. Adakah sama macam lemang toki? Lemang apa? Toki. Alamak, tak ingatlah rasa lemang toki. Dah lama tak makan kan. Dia ni sedap.
Okay, now kita rasa dengan ni. Mana daging kan ni Daging yang gelap sikit. Ya. Nak namanya rasa serunding lah kan. Sabar aku nak makan serunding tu guys. Guys, next one is one. Dessert pula guys. Kita jam itu dessert first. Apa yang senang dulu. Okay guys, dan namanya bulan puasa guys. Kita kena buka puasa dengan kurma. Kelazatan buah kurma yang tiada bandingannya. Baca doa dululah. Bismillah je guys. Sebenarnya itu dah sunnah guys. Okay guys, next one. Ni ada letak mango. Comel guys, dia macam size dia macam comel and bite size. Macam kotak Rombazi. Dia very creamy, very lemak. Lepas tu dia punya crust tu pun dia macam butter biscuit kan, so macam sedap. Gua dia pun just enough, dia tak terlalu overshine dia punya creaminess. Sekarang kita cuba ni pula, dragon fruit tart, mini tart. Guys, kalau kita ada 8 biji tart, dia akan jadi apa? Weh, puasa lah. Kau yang jawab kan, bukan aku. Aku hanya menontarkan soalan. Cepat-cepat komen kat bawah tu, aku nak tahu kau 8 biji tak jadi apa. The next one is, I think this is seri muka. Lah, seri muka. Seri muka yang warna dia cair sikit. Mungkin dia tak guna warna, dia guna pandan yang betul-betul. Seri muka, adakah lepas makan ni muka aku berseri-seri? Itu bukan seri muka guys. Ini adalah seri muka berduri. Durian ke? Oh, durian ke? Padalah colour berduri. And aku ada nama baru guys. Nama dia adalah Seri Muka Berduri. And dia lah sikit. Aku buat lawak. Oh yang ni guys, rasa dia sedap gila guys. Sebab dia durian ya. Guys, ada orang kacau guys. Tengok tu. Ni yang paling cantik. Dia yang paling dia lah Katniss Club guys. Oh, dia siapa yang main badminton lah? Lezizia lah. Dia kekasih Lezizia. Wow. Dia punya Seri Muka Durian ni guys, sedap gila guys. Sebab durian dia rasa macam dia taruh pandan sikit. So dia rasa macam ada flavor. Dia durian campur pandan dengan dia punya kulit ni very berlemak, bertambah-tambah lemak sebagainya ni. Sekarang kita akan cuba ni. Ini adalah yam. Yam apa? Keladi. Keladi. Kuih talam keladi. Aku memang suka kuih talam keladi dengan kuih talam green bean. Dia macam pelik tapi dia sedap. Bau dia punya aroma yam tu sedap gila. Hey guys, the next one. Sago gula Melaka dengan ruby apa nama ni? Red ruby. Red ruby. Sebenarnya biasanya ni kan dessert kan guys kan. Kita makan last tapi kita makan ni tengah-tengah. Sedap guys. Dia dia punya santan dia pun cukup. Lemak dia. Lepas tu dia tak terlalu manis. So macam dia very refreshing juga. Walaupun dia manis tapi dia agak a bit refreshing because of the sweetness tu tak over sangat. Sangat-sangat cita rasa Malaysia guys. Macam mak-mak masak guys. Okay, now kita akan try dia punya lamb roasted chicken dengan mutton soup. I think macam buffet, kalau buffet Ramadan kan orang memang looking forward lah, especially untuk lamb kan. Orang akan berebut-rebut makan lamb. Okay, jom kita rasa. Lamb dia sedap, dia very tender, very juicy. Lepas tu dia punya apa orang marination dia tu pun cukup rasa. Dia tak macam overpowering and lamb pun tak ada bau kan. Okay, jom kita try chicken.
Tengok tu lembut. Tengok pun dah tahu lembut. Kan nampak pun dia punya moisture tu masih Kan? bagus lagi. Okay. Dia punya roasted chicken very juicy, dia lembut. I think dia punya marination pun sedap. Okay, sekarang I think macam one of the specialty jugalah dia punya mutton soup. But I think susah juga nak cari mutton soup kan dekat hotel lah, especially. Kalau hotel usually sup-sup yang very international. Sebab sini kan more tu cita rasa Malaysia kan. So that's why ada mutton soup. Kuah dia pekat, mata dia banyak gila. Apa mus? Enggak, habis kan? Sebab mak terbanyak pula ambil kan. Sebab excited. Sebab kita orang memang favourite mutton guys. Kan, mutton dia. Mutton dengan lamb. Dia punya soup tu macam very thick. Lepas tu dia punya mutton dia very lembut. Itulah dia cakap. Tapi dia cakap lembut pun lembut. Very lembut. One thing dia tak dia lamb ni bau. kan mutton kan dia bau tapi dia tak berbau. Dia tak berbau. Dia tak bau kambing guys. Tapi guys, tak manusia ada satu masa dia bau kambing guys. Cuba teka bila kalau dia tak mandi satu hari. Ya guys, tengok guys. Aku terpaksa buat macam ni guys sebab cukup lampu. Cukup lampu guys. Sebab ni sangat very romantic, okay? Okay, nampak tu. Tempat ni very romantic. Yang ini guys adalah siakap masak sweet sour siakap, rendang daging, pisang masak lemak cili padi dengan udang masak lemak cili padi juga, dengan ada juga ni guys nasi ulaman. Nasi ulam-ulaman. First kali nak cuba adalah rendang daging guys. Sedap ke tak rendang daging ni guys? Kita kena makan dengan nasi ulam. Tapi sedap guys. Dia punya daging pun very tender. Okay guys, the next one adalah siakap. Siakap sweet sour guys. Rasanya lah Tapi ni guys, tadi kalau makan dengan sambal tadi lagi sedap tu rasanya. Sedap gila guys. Dia very crispy. Dia punya ni dan sweet sour dia cukup. Dan dia punya ikan dia very fresh. Aku dapat rasa daging dia sangat fresh. Dan rasa dia cukup guys. Sweet, sour and masin dia. And next one is pisang masak lemak. Dan pisang muda. Ni orang-orang tua je kan suka guys. Tapi dia buat juga hidangan dekat sini supaya nak tunjuk cita rasa Malaysia. Dia macam pelik sikit lah. Mungkin orang tua akan suka. Orang tua orang tua akan suka. Orang muda mungkin tak kot makan. Tapi aku suka. Sebab kan guys, dulu kan kita orang pergi Mexico dah mana ada pantan. Pantang lah yang yang salah tu kan. Actually benda ni sama macam pisang dia sama dengan tu. Dia macam tak terlalu yang tu tak lembik sangat kan, dia macam keras. Okey, yang ni yang paling susah guys nak cuba. Ni kena fokus sikit guys. Ya Allah. Very fresh guys dia punya ni. Sangat-sangat fresh, nampak tu. Sangat-sangat fresh guys. Daging udang ni very tender and sweet as well. Dia still ada chewy dia tu, tapi dia very sweet. Kena sangat dengan dia punya masak lemak ni sebenarnya. Okey, sekarang kita habiskan dia dengan nasi ulam. Cepat-cepat guys. Kita bukan Mak Wayne. Dia tak telan. Dia makan je guys. Dia tak makan, dia telan. Dia tak kunyah. Dia tak chew guys. Dia telan je. Okay guys, this is the last one, okay. Ni adalah pengat pisang. Aku memang suka pengat.
pengat pisang, pengat durian, pengat ubi, apa lagi pengat boleh buat? Jagung. Pengat jagung, pengat bubur cacah. Aku memang suka. Aku selalu sangat buat pengat-pengat ni guys. Especially pengat durian. Tapi lately aku suka buat pisang-pisang ni guys. Bapak aku ajar. Sedap gila. Nampak sedap. Nampak sedap. Dia punya lemak cukup, dia punya manis cukup, dia punya pisang tak hancur sangat guys, nampak ni. Just nice. I love it. Dan yang paling penting dia ada tropical fruit. Ada buah salak, snake skin fruit, buah mata kucing atau tak tahu buah mata kucing ke balongan. Sama kot. Different. Different. Dia ada size. Ini mungkin buah mata kucing sebab dia kecil. Kecil. Kalau longan besar sikit. Dia I think ada- longan bulat sikit. Seronok lah. Tak lah. I rasa ni macam mata kucing lah. Sebab dia macam sebesar mata kucing. Okay guys. Macam lawak aku yang sebelum ni, tak ada kucing yang dibunuh terdapat buah ni. Okay. Dan juga ada mangga. Bukan mangga. Baby mangga. Baby mango. Tak tahu apa nama dia. Nantilah kita check apa dia. 6.5 hours later. Guys. Perut pun dah kenyang guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Itulah buka puasa kita untuk hari pertama guys. Okay guys. Yang paling penting guys, korang kena cuba datang untuk buka puasa di The Chowkit Hotel. Mula 5 hari bulan Mac 2025. Dengan harga dia 50 per pack. per pack. Yeah. Lepas tu korang juga boleh buat catering dan dia ataupun hantar ke delivery rumah. kan. Delivery ke rumah untuk 10 orang. Yeah. Macam yang dekat arah meja tadi yang kita tunjuk tu kan. Macam mana makan redemus? Sedap. Sedap guys. Sedap. Sebab dia dapat cita rasa Malaya. Yeah. Dia memang ada cita rasa Malaya tu guys. Ya, rasa. Sebab I rasa. think chef dia pun memang chef dari Malaysia. Malaysian So, local chef. Memang dapat rasa yang orang Malaysia yang masak. Dia rasa very authentic lah, Yeah. authentic Malay. Walaupun dia kadang-kadang ada sedikit adjustment untuk orang-orang punya lain punya taste kan, Yeah. taste bud kan. Masala ke orang yang bukan Malaysia tourist lah kan. Tourist punya taste bud kan. Tapi dia masih lagi ada authenticity of Malaysian taste tu. Yeah. Malay taste. Okay, yang paling penting sekali dalam buah puasa ni kita kena moderate dan bersyukur dengan apa yang Tuhan dah bagi kepada kita. Okay? Alhamdulillah. Apa semua ni yang paling penting, Okay guys. Ini lagi satu yang paling penting guys. Ada lagi dua lagi yang paling penting. Yang paling penting sekali, jangan lupa kita mengucapkan. Okay guys, yang paling penting sekali kita ingin mengucapkan selamat berpuasa dan menyambut bulan Ramadan Al-Karim. Mubarak. Tak tahu. Ramadan Al-Karim. Okay guys, last sekali jangan lupa untuk Like, share, comment and subscribe. Jangan lupa komen banyak, okay? Lepas tu kita orang akan reply all your comment. Dan, okay, ini yang paling penting sekali guys. This is the most important one guys. Daripada yang tadi tak penting sangat lah. Ini paling penting sekali, okay? Okay guys, yang paling penting sekali, jangan lupa untuk love, live and enjoy your life. See you on the next video. Jom kita pergi pasar Ramadan. and subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan video yang lebih menarik dari kami.